Tu sebab tu sahabat kena tengok bahasa dia. Ma mana'aka, apa yang menghalang engkau untuk sujud. Jadi arti apa tu? Cuba dengar baik-baik. Maknanya ada keinginan untuk sujud, tetapi ada sesuatu yang menghalang untuk sujud. Lalu Tuhan cakap, benda tu ma khalaqtu biyadayya. Ma khalaqtu biyadayya. Jadi apa yang aku cipta dengan dua tanganku sendiri. Kalimah ma khalaqtu biyadayya tu merupakan kewajaran. Kewajaran untuk sujud. Jadi Allah dah bagi tahu kepada iblis, maksudnya tak ada sebab untuk tidak sujud. Sebab apa yang aku suruh itu ialah suruh sujud kepada apa yang aku buat dengan tangan